Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita guys di video yang terbaru saya konten terbaru saya kali ni berkenaan dengan Kelisa Pro 2 Kelisa. Okey, Pro 2 Kelisa yang harganya masih kekal tinggi sampai sekarang. Ini adalah kereta Pro 2 yang paling jimat sekali minyak. Okey guys. Hari ni customer saya ni dia datang, dia nak convert daripada Kelisa 2002 2003 pergi ke Kelisa 2005 punya SE. Kelisa SE punya. Okey. Macam ni barang apa yang dia dapat lah dengan harga yang kita bagi dekat dia lah. Okey, dapat bumper depan SE, grill, signal, albino, bumper belakang SE dengan reflektor Kelisa SE. Okey guys. Siapa-siapa yang pakai Kelisa, kalau nak convert macam ini, boleh roger kita. Kita boleh siap kasih pasang sekali. Okey. Ni customer daripada Kuantan, kebetulan balik Seremban. So dia dapat kontak kita, dia nak tukar, dia nak salin. So kita buat. Okey. Ini Kelisa bumper lama dia. Kat sini dah ada pecah sikit dia pecah sikit kat situ. Lepas tu dia ada renggang sikit. Bonnet dia ada renggang sikit kat situ. Macam ni grill ni pun dia dah pakai cable tight tu. Okay, ini macam ni. Ni sebenarnya boleh repair. Kalau customer request, kita buat lah. Tapi dia tak ada request, kita tak buat. Kita boleh kilatkan balik. Lepas tu kalau siapa-siapa nak buat smoke lampu pun, kita boleh buatkan. Saya boleh buatkan. Ni Kelisa EZI. Guys, ini jimat minyak gila. Kalau daripada dulu, saya memang tinggi nak pakai Kelisa. Tapi tak dapat lagi. Okay, jom tengok macam mana saya convert Kelisa biasa pergi ke Kelisa SE body kit. Right, jom. Okay guys, aku nak solat asar sekejap. Kejap lagi nanti aku sambung balik. So far semua okay lah. Cuma ada beberapa part yang kena beli wiring balik lah. Macam signal kan. Logo tu tak ada stok ke itu. Sebab tu nanti kena cari logo lain. Tempat lain lah. Okay, aku nak pergi solat jap. Sekejap aku sambung balik. Okay guys, depan ni dah siap. Tinggal lagi nanti nak kena tambah logo tu je. So aku nak kena reverse kereta ni macam biasa, buat belakang pula. Okay, siapa-siapa yang nak cari set macam ni, nak convert Kelisa ke Myvi ke Alza ke Saga ke Saga VVT ke Vios ke,
Kalau korang nak convert daripada facelift lama ke facelift baru, korang boleh roja aku. Okay, aku nak sambung buat kerja. Cuba nak buka sekali sekeru patah dalam pula. Dah biasalah, kereta dah lama kan, dia macam tu. Sebelah sini trip dia dah loose. Sebelah sini skru patah dalam. Tak nak kena pakai cable tight lagi kan. Okey guys, semua dah siap Alhamdulillah. Okey, kalau beginilah rupa dia kalau dah masuk Clisar SE. Ini kalau korang nak cantik lagi korang tambah lip depan dia, side skirt, lepas tu dengan lip belakang dengan spoiler belakang memang cun. Kalau korang buat macam itu mesti cun yang cantik. Ini dia standard lagi dia tak nampak lagi. Zaman-zaman aku dulu main Clisar. Clisar ni memang mentetel, memang laju. Kau kalau setakat kau Wira 1.5 standard kau tak payahlah nak main dengan dia. Cakap kau Clisar ni. Setakat kau 1.3, 1.5 standard, kau tak payahlah kalau nak main dengan Clisar 1000cc. Mentetel web ni, memang laju gila ni. Dulu zaman aku budak-budak Clisar je kau setakat kancil tebu 660 standard tu, selamba je diorang ikut. Ini penangan Clisar. Sebab tu Clisar dia banyak kelebihan dia. Minyak, jimat, enjin power walaupun 1000cc. Kalau manual yang cakap memang laju je. Okey, ni semua dah siap ni. Okey, ni bumper Clisar SE special edition ni. Ini dia ada lari-lari sikit lah. Mungkin owner lama ni kereta ni pernah accident. Tapi kereta ni pernah accident depan belakang. Apa yang aku nampak. Dia accident tak teruk lah, dia accident sikit. Tengok exhaust lari sikit. Exhaust ni tengok lari sikit. Sikit je lari. Lepas tu tepi ni genggang sikit. Ini pun dia genggang sikit. Depan. Okay, kalau belah depan pula tulang tengah sini tak boleh nak ikat. Sebab dalam tulang dia dah bengkok.
Dia biasa dia sodok sikit lah. Review sikit lah kereta ni. Aku suka gila Kelisa ni. Kelisa memang aku minat gila punya. Memang aku suka. Okay. Memang cluster dia punya ni. Meter dia. Kelisa ni kalau untuk pengetahuan korang kalau korang plan korang nak ambil Viva second hand, antara kalau katanya aku lah Viva second hand dengan Kelisa dengan Kenari, aku lebih prefer Kelisa. Sebab apa? Kelisa ni dia lebih besar sikit. Kalau keluasan dalam dia tu aku rasa macam seolah macam dia lebih besar sikit daripada Viva, daripada kancil. Jom kita tengok enjin ni. Okay guys, ini enjin dia Twin Cam 2.0, enjin champion. Ini enjin aku pernah masuk dekat kancil. Masuk dekat kancil ngam-ngam semua dengan gearbox, dengan wiring semua aku masuk. Cuma power steering tak lepas masuk. Power steering tak lepas sebab dia kena dekat ni master pump ni. Kalau kancil masuk enjin ni. Okey, semua ngam. Semua cantik. Tadi bumper lama semua pecah-pecah. Ni klip ni mana yang aku ada aku tukar lah. Mana yang aku tak dapat nak tukar tu aku tak dapat nak tukar lah. Ni kalau solid sikit, lampu bagi buat sikit, lepas tu buat smoke, tambah lip, cun. Dapat kat aku, kalau dapat kat aku Kelisa, memang Kelisa memang shock lagi pakai. Cuma ni je lah dia punya kelemahan dia tu, macam enjin dia belah sini dia senang leaking sikit. Belah sini bal cover dia senang leaking sikit. Okay guys, so setakat tu je video aku. Lain kali kalau ada kereta yang aku belum pernah update, aku upload dekat YouTube aku untuk swap convert body part, nanti aku akan update lagi lah. So untuk Kelisa ni, siapa yang owner Kelisa tu, simpan baik-baik kereta korang solid baik-baik. Korang pakai standard, pakai body part SE ni pun dah cun lah cakap kau. Okay guys, jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.